Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Sebelum cikgu mulakan pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, cikgu nak minta Muhammad, ketua kelas tolong bangun dan memimpin bacaan doa sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Boleh? Okey, silakan Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, baik. Seterusnya cikgu nak minta awak semua tolong kemas atas meja tu. Cikgu tak nak ada buku lain selain daripada buku teks sains sahaja. Yang lain tolong simpan. Kemudian tolong kutip sekali sampah-sampah yang ada bawah meja, atas meja, tolong pergi buang. Cikgu tak nak dia mengganggu proses pembelajaran kita pada hari ini. Boleh? Okey. Kalau kamu semua dah bersedia, tolong buka buku muka surat 45. Okey, dekat situ kamu akan nampak kita akan belajar topik baru iaitu bab 2, sistem respirasi. Boleh? Okey, jadi sebelum cikgu nak masuk dalam topik baru ni, sistem respirasi ni, cikgu nak kamu tengok dulu tayangan video yang cikgu sediakan. Cikgu nak kamu beri perhatian yang sepenuhnya. Sebab cikgu nak tanya apa sebenarnya yang berlaku. Boleh? Okey, baik. Semua berikan perhatian ya ke hadapan. 360 kes kematian COVID-19 dicatatkan hari ini. Jumlah tertinggi setakat ini menjadikan jumlah maut keseluruhan 10,749 orang. Bagaimanapun, kes baru COVID-19 mencatatkan sedikit penurunan berbanding semalam dengan 18,688 kes. Selangor kekal merekodkan kes harian tertinggi dengan 6,565 kes, diikuti Kuala Lumpur 1,883 kes dan Kedah 1,610 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah maklumkan 97.9% atau 18,287 kes terdiri kategori 1 dan 2 iaitu tiada gejala dan bergejala ringan. 401 kes atau 2.1% pula kategori 3, 4 dan 5. Majoritinya tidak mempunyai sejarah vaksinasi. 39 kluster baru turut dikenal pasti dengan 18 kluster tempat kerja, 15 komuniti, 2 pusat tahanan, 2 kumpulan berisiko tinggi dan masing-masing 1 kluster keagamaan dan pendidikan tinggi. 17,055 kes sembuh dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kes pulih 1,26,398 kes. Okey, baik. Awak dah tengok dah tayangan video tadi. Tayangan video tadi merupakan laporan berita berkaitan dengan angka kematian yang diakibatkan oleh wabak COVID-19. Dalam laporan tersebut, dia menyatakan dalam masa 1 hari sahaja, sehingga 360 orang ataupun 360 kematian dilaporkan dalam masa 1 hari ya. Itu menunjukkan wabak tu sangat-sangat bahaya. Okey, sekarang cikgu nak tanya, apa berkaitan antara topik yang kita nak belajar ni iaitu sistem respirasi dengan wabak COVID-19 tadi? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba teka? Okey, baik Amira. Awak rasa kenapa? Apa perkaitannya antara sistem respirasi dengan wabak COVID-19 tersebut? Okey. Betul? Jawapan Amira betul. Dan tepat ya, sebab COVID-19 ni dia tersebar melalui udara. Bagus Amira. Okey, boleh duduk. Okey. COVID-19 ni dia tersebar melalui udara. Virus COVID-19 ni dia berbentuk cecair. Zarah cecair yang kecil-kecil dalam udara ni. Dan kita pula sebagai manusia, kita bernafas untuk hidup. Jadi, secara tidak langsung bila kita tarik nafas, kita menghirup udara, virus-virus tersebut pun masuklah dalam hidung kita, masuk ke paru-paru kita. Sebab tu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyarankan dan mewajibkan semua rakyat Malaysia ketika itu untuk memakai topeng muka dan juga menjaga jarak. Betul. Okey. Okey, baik. Seterusnya, cikgu nak awak semua tengok dalam buku awak. Dekat situ, dia ada tulis sistem respirasi. Sistem respirasi ni apa dia? Apa respirasi tu? Respirasi adalah merupakan istilah sains bagi pernafasan. Okey, pernafasan pula merupakan proses kita menghirup ataupun menarik nafas dan menghembus nafas. Jadi pada hari ini kita nak tengok anggota tubuh badan apa yang terlibat dalam proses pernafasan dan juga kita nak tengok mekanisme menarik nafas dan menghembus nafas. Okey, dalam mekanisme kita akan tengok macam mana perubahan yang berlaku pada anggota badan kita apabila kita menarik nafas dan menghembus nafas. Okey, baik. Cikgu nak teruskan kita punya pembelajaran hari ini dengan cikgu nak kamu tahu dan faham dalam topik ni 2 perkara. Yang pertama, cikgu nak awak tahu dan faham struktur
respirasi manusia. Okey, dalam struktur respirasi manusia ni, kita akan tengok bahagian anggota badan apa yang terlibat dan apa yang berlaku bila udara masuk melalui hidung pergi ke paru-paru. Cikgu yakin kamu semua masih ingat lagi waktu darjah 4 kamu dah belajar 3 organ utama dalam proses pernafasan. Apa dia yang pertama? Okey, hidung. Yang kedua, trakea. Siapa ingat lagi trakea? Okey, trakea kat sini ya, dekat kamu punya bahagian leher ni. Yang ketiga adalah paru-paru. Okey. Jadi, seterusnya kita akan tengok pula kepada mekanisme pernafasan. Dalam mekanisme pernafasan ni, cikgu nak kamu tahu apa yang berlaku pada kamu punya bahagian dada ataupun kita panggil rongga toraks lah. Nanti kita akan tengok lagi dalam apa yang berlaku. Apa yang berlaku bila kita menarik nafas dan juga menghembus nafas. Boleh? Menarik nafas dan juga menghembus nafas. Untuk permulaan topik 2 ni, cikgu nak kamu tahu 2 benda ni sahaja. Okey? Boleh? Boleh faham semua? Semua boleh follow ya? Okey, baik. Seterusnya, cikgu nak masuk kepada struktur respirasi manusia. Tadi kamu dah cakap 3 organ utama manusia adalah hidung, trakea dan juga paru-paru. Okey. Jadi, dalam sistem pernafasan, apabila manusia menarik nafas, udara akan masuk melalui hidung. Betul? Oksigen akan masuk, oksigen akan masuk melalui hidung, pergi ke rongga hidung. Okey? Pergi ke rongga hidung dan turun ke trakea. Okey? Trakea ni adalah satu tiub. Kita nampak tak? Satu tiub yang lurus diapit oleh gegelang rawan. Okey, fungsi gegelang rawan ni adalah untuk memberi support, sokongan kepada trakea tersebut. Boleh? Seterusnya daripada trakea dia akan turun pergi ke bronchus. Okey, 2 cabang besar ni adalah bronchus. Daripada bronchus dia akan pergi ke cabang yang lagi kecil, iaitu bronchiole. Faham? Boleh ikut semua? Okey, dekat bronchiole ni, kamu nampak yang macam anggur ni kan, gugusan anggur-anggur ni, ini adalah alveolus. Dekat alveolus ni sangat penting. Sebab nanti kita akan tengok dalam topik yang akan datang, function ataupun fungsi alveolus ni kepada tubuh badan kita. Apa dia punya fungsi sangat penting. Boleh? Okey, sekali lagi cikgu ulang. Apabila manusia menghirup udara ataupun menarik nafas, udara akan masuk melalui hidung. Seterusnya dia akan pergi ke rongga hidung. Selepas rongga hidung dia akan turun ke trakea. Okey, dekat sini sebelum trakea kita ada faring tau. Kita ada faring dan juga larynx. Macam mana kamu nak tahu rongga hidung tu bahagian mana, larynx tu bahagian mana, faring tu bahagian mana, trakea pula bahagian mana? Okey. Untuk faring, dia adalah selepas rongga hidung. Okey, selepas faring kamu akan masuk ke larynx. Okey, larynx ni dekat mana? Dekat sini. Kalau kamu tekan ni kamu rasa keras betul. Itu larynx. Dekat situ terdapat peti suara awak. Faham? Kalau kamu cedera dekat situ, bermaksud peti suara awak boleh kemungkinan hilang. Sama juga dengan pelajar lelaki, dia ada halkum dekat situ betul. Dekat situlah larynx. Okey. Sekali lagi cikgu ulang. Apabila manusia menarik nafas, udara akan masuk melalui hidung. Seterusnya pergi ke rongga hidung. Turun ke trakea, dia akan pergi bercabang ke 2 cabang, iaitu bronchus dan juga cabang yang lebih kecil iaitu bronchiole. Dekat bronchiole ni ada alveolus. Faham? Okey. Kalau kamu susah nak faham, cikgu bagi kamu satu analogi lah. Okey. Dekat trakea ni, awak boleh anggap dia sebagai batang pokok. Batang pokok besar betul? Okey, seterusnya dia pergi ke cabang yang lebih kecil iaitu bronchus. Okey, daripada batang pokok, awak boleh anggap dia ada satu dahan yang sederhana besar. Boleh? Okey. Seterusnya daripada bronchus, udara akan pergi ke cabang yang lebih kecil betul, iaitu bronchiole. Okey. So, batang pokok yang besar ada dahan. Betul, dekat dahan awak ada ranting yang lagi halus. Betul? Ranting kan mudah patah. Okey. Dekat ranting tu ada daun, betul? Okey, kamu boleh anggap daun tu adalah
alveolus. Faham? Okey, baik. Kalau kamu semua dah faham apa yang cikgu sampaikan, cikgu nak 20 orang pelajar ni cikgu nak bahagikan kepada 4 kumpulan lah, boleh. Satu kumpulan 5 orang. Okey. Cikgu nak setiap kumpulan, cikgu bagi masa seminit je sebab cikgu baru lepas explain. Cikgu bagi masa seminit, hantar seorang wakil untuk ceritakan semula dekat kawan-kawan apa yang berlaku pada udara apabila masuk ke dalam tubuh badan manusia. Maksudnya laluan udara daripada hidung sehingga ke akhir sekali adalah alveolus. Boleh? Okey, baik. Baik, terima kasih kepada semua wakil kumpulan yang dah datang ke hadapan untuk membentangkan okey, apa yang telah kamu belajar tadi. Okey. So, daripada pemerhatian cikgu dapati kebanyakan daripada kamu sudah faham berkaitan dengan struktur respirasi manusia. Okey, sekarang kita akan pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu mekanisme pernafasan. Untuk mekanisme pernafasan ni dia sangat penting ya. So tolong beri perhatian yang sepenuhnya di hadapan. Tolong jangan main di belakang. Yang kat belakang tu. Okey. Pandang ke depan. Okey. Kita akan start dengan mekanisme pernafasan menarik nafas. Okey. Sebelum tu, cikgu nak tambah sikit. Tadi struktur respirasi pernafasan manusia kamu tahu hanya berkaitan sehingga ke alveolus, betul? Sekarang cikgu nak tambah 3 perkara. Yang pertama, cikgu nak tambah otot interkosta. Okey. Yang kedua, cikgu nak tambah otot diafragma. Yang ketiga, cikgu nak tambah tulang rusuk. Okey. Apa benda 3 ni? Okey, untuk otot interkosta, dia merupakan otot yang melindungi paru-paru daripada tulang rusuk. Okey, dia berada di antara organ berparu ni dengan tulang rusuk. Okey. Yang kedua, kita ada otot diafragma. Untuk otot diafragma, dia berbentuk melengkung. Dan dia berfungsi juga sebagai pemisah antara paru dengan perut kamu. Okey, yang ketiga, tulang rusuk. Okey, tulang rusuk berfungsi sebagai protection paru-paru kamu daripada sebarang hentakan ke apa ke, dia protect lah. Okey, boleh faham? Okey, so daripada sini cikgu nak kamu ingat 3 benda ni. Sangat penting ya. Okey, so cikgu simpan dulu gambaran ni. Cikgu harap kamu dah faham sebab cikgu nak masuk kepada mekanisme pernafasan. Seterusnya kita akan masuk kepada bahagian mekanisme pernafasan. Untuk bahagian mekanisme pernafasan ni, cikgu nak kamu ingat betul-betul 3 bahagian dalam rongga toraks ni sebab dia sangat penting. Dan cikgu nak tambah 2 lagi, iaitu yang keempat adalah tekanan udara. Dan yang kedua adalah isi padu udara. Okey, baik. Kita akan tengok dulu kepada mekanisme menarik nafas. Okey. So dekat sini, cikgu ada sediakan satu model ataupun simulasi kepada sistem respirasi manusia. Okey, botol air ni cikgu buat daripada botol air dan juga belon serta penyedut minuman. Okey. So botol air ini dia mewakili tulang rusuk. Okey. Yang kedua, belon di bawah ni yang berwarna oranye mewakili otot diafragma. Ingat lagi tak otot diafragma dekat mana? Okey. Yang ketiga adalah otot interkosta. Otot interkosta tak ada dalam ni, tapi cikgu nak kamu bayangkan dia berada di antara paru-paru dan juga tulang rusuk. Okey. Kalau kamu perhatikan dalam model ni, belon berwarna oranye ini adalah otot diafragma. Manakala 2 belon merah di dalam ni mewakili kepada paru-paru. Okey. Sekarang kita akan tengok kepada mekanisme menarik nafas. Tapi sebelum tu, cikgu nak kamu cuba tarik nafas dulu. Apa yang berlaku pada perubahan fizikal kamu? Cuba kamu tarik nafas. Okey, sekali lagi. Okey, apa yang berlaku? Kalau kamu perasan apabila kamu menarik nafas, dada kamu bergerak keluar dan juga dia naik. Kenapa? Kenapa benda itu terjadi? Kita akan tengok. Okey. First, kita akan tengok dulu kepada simulasi ini. Okey, apabila kamu tarik nafas, cikgu akan tarik ya diafragma ni. Bila kamu tarik nafas, perasan tak? Kamu perhatikan apa yang terjadi pada belon 2 di dalam ni yang mewakili paru-paru dan juga diafragma ni. Okay, cikgu tarik diafragma. Maka 2 belon di dalam ini mewakili paru-paru akan mengembung. Betul? Dia akan mengembung. Bila kamu lepaskan, dia mengecut. Okey. So, apa yang berlaku adalah apabila manusia menarik nafas,
bila manusia tarik nafas, dia akan meningkatkan isi padu udara di dalam rongga toraks. Jadi, isi padu udara bertambah. Okey, apabila isi padu udara bertambah, dia akan mengembangkan kambung wajah toraks. Apa yang berlaku adalah otot interkostal ni dia akan mengecut. Bila dia mengecut, itu yang menjadikan dada kamu keluar dan keluar dan menaik. Betul tak? So, otot interkostal mengecut. Seterusnya, bila otot interkostal mengecut, diafragma kamu tadi cikgu cakap dia berbentuk ubah atau melengkung sikit, betul? Jadi belon orin tadi cikgu tarik dia ke bawah. Jadi dia akan jadi mendatar. Otot diafragma mendatar. Okey, jadi apa yang berlaku pada tulang rusuk kamu? Tulang rusuk kamu lah yang menolak dada kamu naik ke atas. Tulang rusuk bergerak ke atas. Jadi apa yang berlaku pada tekanan udara? Tekanan udara tadi bila kamu tarik nafas, tekanan udara di sekeliling kamu lebih tinggi, manakala tekanan udara di dalam kamu punya paru-paru tu rendah. Jadi seperti yang kamu tahu, tekanan tinggi akan bergerak masuk ke dalam tekanan udara yang rendah. Jadi bila kamu tarik nafas, yang pertama cikgu nak kamu ingat terdapat perbezaan antara tekanan udara. Betul? Okey, yang kedua, isi padu udara di dalam paru-paru kamu akan bertambah. Jadi bila bertambah, otot diafragma kamu akan mendatar dan juga otot interkostal kamu akan mengecut. Seterusnya menolak kamu punya tulang rusuk keluar dan ke hadapan. Faham? Okey. Seterusnya kita akan tengok kepada menghembus nafas. Okey. Menggunakan model ni juga, cikgu nak kamu tengok ya. Cikgu tadi menarik nafas bila tu mengembung, betul. Sekarang bila cikgu tolak, bila tu mengecut. Perasan tak? Bila tu mengecut, kamu dah faham dah. Udara dalam ni dia akan keluar. Bermaksud isi padu udara di dalam paru-paru akan menurun. Menghembus nafas. Okey. Tadi bila kita menghembus nafas, cikgu cakap isi padu udara akan menurun, betul? Bermaksud tekanan udara di dalam paru kamu lagi tinggi daripada tekanan udara di sekeliling kamu. So tekanan udara dalam paru adalah lebih tinggi. Okey, yang ni tadi tekanan udara dalam paru lebih rendah. Okey, so apa yang berlaku pada otot interkostal? Otot interkostal ni dia akan mengembang semula. Bila dia mengembang, dia akan menolak dada ke dalam dan menurun. Faham? Mengembang. Manakala otot diafragma kamu akan melengkung semula. Dan apabila otot interkostal kamu mengembang, dia akan menolak dada kamu menurun, betul? Jadi tulang rusuk kamu pun bergerak ke bawah. Okey. Sekarang cikgu nak kamu buat satu kotak untuk menunjukkan perbezaan antara menarik nafas dan juga menghembus nafas. Dalam mekanisme menarik nafas, sekiranya isi padu udara adalah tinggi sewaktu menarik nafas, isi padu udara mesti rendah apabila menghembus nafas. Maksudnya apa yang berlaku sewaktu menarik nafas adalah kontra ataupun berbeza dengan menghembus nafas. Okey, sebelum cikgu tamatkan cikgu punya kelas pada pagi ni, cikgu nak kita jawab sama-sama soalan dalam buku latihan. Cikgu nak kamu buka buku muka surat 13 dan 14. Kita cuba jawab sama-sama, boleh? Okey, baik, semua dah bersedia? Okey, soalan yang kedua tu, rajah di bawah menunjukkan dua mekanisme pernafasan manusia. Okey, dekat situ ada manusia M dan juga manusia N. Okey. So, dia punya soalan yang pertama, namakan mekanisme bagi M dan N. Okey, so dia tanya mekanisme ya. So, tadi cikgu dah bagi tahu mekanisme ada dua. Yang pertama menarik nafas dan yang kedua adalah menghembus nafas. Okey, sekarang kita tengok pada manusia
M. Okey, beza dengan manusia N adalah daripada segi saiz dia punya tulang rusuk, betul. Saiz tulang rusuk M tu dia lebih besar, nampak dia mengembang, betul. Yang kedua N tu dia kecil sikit saiz dia. So kalau tulang rusuk dia tu mengembang, bermaksud dia menarik nafas, betul. Sebab bila dia tarik nafas, isi padu udara di dalam peparu lebih tinggi, jadi dia mengembang, betul. Okey, so yang M adalah menarik nafas, maksudnya yang N tu adalah menghembus nafas. Okey, soalan yang kedua, namakan bahagian berlabel K dan berikan fungsinya. Okey, bahagian K tu apa? Siapa boleh jawab? Bahagian K tu adalah tulang rusuk, betul. Okey. Berikan fungsinya. K adalah tulang rusuk dan fungsi tulang rusuk adalah untuk memberi perlindungan kepada peparu. Okey, soalan yang ketiga, terangkan apa yang berlaku pada struktur K semasa proses N. K tadi adalah tulang rusuk, tapi dia nak tahu apa yang berlaku pada manusia N tadi. Manusia N tadi dia menghembus nafas, betul. Jadi bila dia menghembus nafas, dia mengeluarkan udara daripada peparu dia keluar. Jadi tulang rusuk dia mengecil dan ke bawah. Okey, yang keempat dan soalan yang terakhir adalah terangkan secara ringkas proses yang berlaku dalam N. Okey, kat sini cikgu nak bagi tips. Kalau kamu nak kena jawab soalan yang berbentuk terangkan, cikgu nak kamu masukkan 5 poin yang cikgu sebutkan tadi. Yang pertama, kamu kena cerita apa yang berlaku pada otot interkosta. Yang kedua, apa yang berlaku pada otot diafragma. Yang ketiga, apa yang berlaku pada tulang rusuk. Yang keempat, apa yang berlaku di antara tekanan udara. Dan terakhir sekali ialah perbezaan ataupun apa yang berlaku kepada isi padu udara. Okey, cikgu nak kamu ceritakan setiap satu tu. Contoh dia nak, dalam ni soalan dia, apa yang berlaku pada M. M adalah manusia yang sedang melakukan proses menarik nafas, betul. So cikgu nak kamu explain tekanan udara di sekeliling lebih tinggi daripada tekanan udara di dalam peparu. Jadi manusia menarik nafas dan isi padu udara di dalam peparu bertambah. Jadi otot interkosta mengecut dan menarik tulang rusuk ke hadapan dan keluar. Boleh? Dan terakhir sekali, otot diafragma melengkung ke bawah. Okey, disebabkan isi padu udara yang bertambah di dalam peparu. Okey, itu saja daripada cikgu. Kalau kamu ada soalan, kamu boleh jumpa cikgu di bilik guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.